Okey tak saya tunggu harga murah baru saya nak mula? By the way, saya baru nak mula. Ini soalan orang biasa yang tanya dan sama macam saya tanya dulu waktu saya mula-mula nak simpan emas tahun 2020. Kalau tuan-puan nak tahu, waktu terbaik beli emas ni adalah 5 tahun yang lalu. Kalau anda boleh flashback, recap balik 5 tahun yang lalu, itulah the best time untuk anda beli emas. Tapi saya nak tanya dekat tuan-puan, boleh tak kembali kepada 5 tahun yang lalu? Jawapan dia tak boleh. Walaupun 5 tahun lalu tuan-puan, harga emas 1 gram RM267 je. Murah tak? Murah. Hari ni 600 lebih. Tapi walaupun murah, boleh kembali tak? Tak boleh. Jadi, the best time yang kedua nak beli emas bila? Sekarang. Mungkin anda cakap, cikgu sekarang ni mahal lah 600 lebih. Saya nak tanya dekat tuan-puan, bila harga emas dianggap murah? Satu keadaan je, bila mana dah jadi sejarah. Kalau tak jadi sejarah, tuan-puan tak payah duk cari, memang tak ada. Harga emas yang anda rasa mahal pada hari ni akan jadi jauh lebih murah 2-3 tahun akan datang. Jadi the best time untuk beli emas sekarang. Ketiga, bila the best time? Bila mana anda ada duit lebihan. Bukan duit emergency. Tuan-puan contoh ada RM500. 500 ni nak makan, nak beli tu, nak beli ni. Tuan-puan pergi beli emas dengan duit tu. Lepas tu tuan-puan tak ada duit. Tak boleh macam tu. Dia duit lebihan. Sebagai contoh, gaji tuan-puan RM3,000 sebulan. Tuan-puan belanja-belanja RM2,500 tu komitmen. Ada lebih 500. 500 ni tuan-puan boleh simpan dalam bentuk emas sebab dia duit lebihan. Bukan guna yang duit nak bayar komitmen tu. Faham tak? Jadi, the best time beli emas adalah sekarang. Untuk tuan-puan yang tengok video ni, kalau nak belajar simpan emas di bawah bimbingan Cikgu Ridwan, anda boleh isi bet biru di bawah, nanti saya akan bantu.